Balik rumah lepas seharian yang penat, suasana tiba-tiba jadi lain bila nampak senyuman teruja dan mata yang bersinar penuh imajinasi. Perasaan tu susah nak diganti sebab kita tahu apa yang ada depan mata ni bukan sekadar menan, tapi satu ruang kecil untuk dunia kreativiti berkembang dengan bebas. Inilah antara menan yang terus buatkan si kecil merasa seronok. Sebuah rumah patung kayu yang besar, cantik dan penuh perincian. Bila kotak dibuka, satu persatu komponen kayu disusun kemas. Bukan jenis menan yang terus siap, tapi jenis yang mengajak untuk sama-sama bina, sama-sama pasang dan sama-sama cipta cerita. Dari proses memasang dinding rumah, tingkat atas, tangga, sampailah susun perabot mini di setiap bilik, semuanya beri rasa puas yang susah nak digambarkan. Rumah ini direka bertingkat dengan ruang yang luas. Setiap sudut ada fungsinya. Ada bilik tidur, ruang tamu, dapur kecil dan balkoni. Perabot kayu mini pula buat permainan jadi lebih realistik. Hampir semua akan sentuh perabot kecil, buka pintu mini dan tengok setiap ruang dalam rumah. Ini disebabkan struktur kayu dan susun atau bilik buatkan. Produk ini nampak hidup, bukan sekadar menan kosong. Bila si kecil mula bercakap sendiri, cipta watak, susun rutin harian dalam rumah patung ini, masa tu kita sedar inilah permainan imajinasi sebenar. Bukan skrin, bukan bunyi bising, tapi kreativiti yang bergerak secara semula. Jadi, material kayu buatkan rumah ini rasa keras dan tahan lama. Warna lembut pula buat mata rasa tenang, sesuai dimainkan dalam jangka masa lama tanpa rasa bosan. Bila orang angkat atau alihkan sedikit, mereka boleh rasa berat dan solidnya. Ini beri keyakinan bahawa ia bukan menan sekali pakai, tetapi sesuatu yang boleh digunakan dalam jangka masa panjang, sama ada untuk menghiburkan diri atau sebagai display. Rekaan terbuka dari pelbagai sisi memudahkan bermain bersama rakan atau ahli keluarga. Aktiviti ini bukan sekadar bermain, tapi bantu kemahiran motor halus, koordinasi tangan, daya fokus dan kemahiran sosial. Apa yang buat produk ni berbeza ialah nilai jangka panjangnya. Hari ini bermain susun perabot, esok tukar jalan cerita, minggu depan cipta watak baru. Satu rumah, tapi beratus cerita boleh lahir daripadanya. Menan begini bukan jenis yang disimpan selepas seminggu, tapi jadi sebahagian rutin bermain yang konsisten. Kalau anda cari mainan yang bukan sekadar cantik tapi ada fungsi mendidik, menggalakkan imajinasi dan interaksi sebenar, rumah patung kayu DIY ini memang pilihan yang berbaloi. Ia dapatkannya di beg orange sekarang kerana memang sesuai untuk hadiah, sesuai untuk kegunaan jangka panjang, serta sesuai untuk cipta memori di rumah sendiri.